أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada pagi ini dengan kita menyampaikan bacaan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, kepada seluruh ahli keluarga baginda Nabi Muhammad, ahlul bait, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada para alim ulama, a'immatul mujtahidin, dan juga kepada ahli keluarga kita yang telah pergi meninggal dunia, dan juga kepada ahli keluarga kita yang masih ada ketika ini. Dan khususnya Al-Fatihah yang dibacakan juga pada hari ini kita sedekahkan kepada pengarang kitab yang kita akan bacakan, itu kitab Penawar Bagi Hati, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi Al-Makki. Dan seterusnya kita membacakan surah Al-Fatihah juga kepada seluruh umat Islam yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah,
Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia daripada Allah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, apabila kita hendak menghitung satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita setiap hari, setiap saat, la tuhsuha, takkan sesekali kamu mampu untuk kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apatah lagi kalaulah hanya sekadar itu nikmat Allah yang luar biasa. Ini yang kata, kalau bayangkan hanya kalau nikmat ataupun kita kata pengorbanan jasa daripada ibu dan bapa pun kita tak mampu. Ini kan pula Allah. Maksudnya apa? Kalau kita tengok mak ayah kita yang banyak berkorban untuk kita hari ini. Ustaz pernah terfikir, satu ketika kita duduk seorang-seorang, kita terfikir, bolehkah aku nak balas balik jasa mak dengan ayah aku yang telah menghabiskan keseluruhan harta, banyak duit habiskan pada kita? Boleh tak nak bayar balik? Tapi bila kira, nescaya tak mampu. Walaupun kamu dah berjaya bagi jutaan ringgit, tetap tidak terbalas. Itu kalau kepada mak dan ayah pun tidak terbalas. Ini kan pula nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada setiap orang daripada kita. Setiap saat, setiap detik kita meminjam nikmat, merasai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat yang kecil tetapi berharga, iaitu nikmat oksigen. Kita tak tengok, kita tak nampak, tetapi oksigen itulah yang ada pada setiap hari yang kita boleh hirup, yang masuk ke dalam tubuh badan kita. Belajar sains kan, belajar sains kita pun tahu proses perpindahan oksigen ke dalam darah, betul tak? Jadi itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kecil, tapi tidak ada manusia yang mampu membayar. Maka sebab itu hari ini kita kena banyak ucapkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita ucapkan rasa syukur kita kerana Allah Subhanahu wa taala memberi lagi kita peluang pada hari ini untuk kita berada di dalam satu majlis yang sangat mulia. Yang Ustaz rasa kalau kita tengok di sekolah-sekolah luar sana, mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi lebih kepada tak ada lah. Kalau kamu pergi ke pondok-pondok ataupun sistem tahfiz, mungkin ada. Tapi kalau kamu nak cari sekolah yang belajar kedua-duanya, akademik belajar, agama apa belajar? Tu payah sikit lah. Setahu Ustaz, kalau Ustaz dulu di sekolah menengah kebangsaan agama Al-Irsyad, kami ada dua, sains, belajar sains akademik, sains tulen, dan juga belajar agama lah, Quran, Sunnah, Syariah, bahasa Arab. Tu pun pengajian kitab kalau waktu siang tak ada rasanya. Mungkin lah ni ada, wallahu a'lam. Tapi yang ada waktu bila? Waktu asrama. Jadi yang untung pelajar asrama. Tu pun bukannya setiap hari lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tu pun untuk belajar asrama. Tapi alhamdulillah, walaupun kamu datang ke sekolah SMITI yang baru ditubuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahawa sekolah kita ni sekurang-kurangnya, walaupun kita ni baru,
Walaupun sekolah kita ni kita tengok, oh macam fasiliti pun tak berapa cukup lagi. Sekolah baru, guru-guru pun baru, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memuliakan sekolah kita dengan Allah membenarkan, mengizinkan untuk kita membuat bacaan kitab, bahkan kitab turath para alim ulama kita yang terdahulu, nak membuktikan bahawasanya kita sedang membangunkan dan menyebarkan ilmu ulama-ulama kita. Dan kamu bayangkan kalau sekolah kita boleh buat penambahan lagi berkaitan dengan kitab-kitab turas, maka sekolah kita mungkin akan dipandang ramai. Sebab apa? Ilmu ni, ilmu berkaitan dengan kitab-kitab turas, ulama-ulama Melayu kita hari ni ketinggalan jauh. Kamu tak percaya, kamu keluar pergi jumpa kawan-kawan, pergilah lepak petang-petang dekat apa? Taman apa tu? Yang ada padang untuk jogging tu. Dekat ni, Taman Mungkang Titi ya? Taman Akasia. Taman Akasia. Nah, pergilah lepak petang-petang, tanya, hang kenal tak Syekh Abdul Qadir Mandili? Oh, dia kata, apa dia? Tok hang. Dia tak kenal. Tak betul tak? Cuba kamu tanya. Bukan kata kamu tanya kawan, kadang-kadang kamu balik kamu tanya mak ayah kita. Oh, bukan kata, betul tak? First time dengar. First time dengar nama tu. Sedangkan nama itulah nama alim ulama tanah Melayu kita pada hari ini yang sekian lama dilupakan. Kalau kamu nak tahu, salah satu cara untuk menjatuhkan sesuatu bangsa adalah dengan melupakan sejarah kegemilangan bangsa itu. Sebab tu hari ini kalau kamu dengar tentang bangsa Melayu, Melayu mudah lupa. Tidak? Itu yang kamu dengar. Melayu mudah lupa. Pasal itu lahir-lahir kita, ustaz lupa bawa buku, ustaz lupa bawa seluar. Bawa dah seluar? Bawa. Seluar saya bawa. Kan? Nasib baik hidung melekat. Kalau hidung tu boleh cabut, kalau mata tu boleh cabut, hilang pula mata. Sebab itu kita hari ini didoktrin dengan bangsa Melayu ni bangsa yang lemah. Sebab apa? Sebab orang Melayu yang terdahulu terlampau hebat, sehinggakan dipadamkan sejarah-sejarah mereka, sehinggakan mereka mengharap anak-anak zaman pada hari ini melupakan tentang kehebatan para alim ulama. Jadi ustaz rasa sekolah kita bertanggungjawab untuk tidak, orang kata apa, tidak membiarkan benda ni berlaku. Jadi alhamdulillah hari ini kita membicarakan tentang satu kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh ulama tanah Melayu kita, bangsa kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Baik, sebelum kita masuk kepada kitab kita, Ustaz nak baca satu kata-kata yang diberikan para ulama. Ada ulama menyebut hari ini kita bangun daripada tidur. Betul tak? Kita bangun daripada tidur. Setiap orang pada kita hari ini bangun daripada tidur. Ada yang bangun-bangun ambil telefon dulu, tengok telefon. Betul tak? Ustaz lah bangun-bangun tengok telefon tu, tengok jam kira apa. Ada yang bangun-bangun dah duduk, tidur balik kan, bangun tidur lagi kan, bangun ni tidur balik. Pasal apa? Dia bangun-bangun tak tidur balik. Ada yang hari ni bangun-bangun terus pergi mandi. Ada yang bangun-bangun dia pergi balas roti dulu lapar. Ada perangai orang ni tak sama. Ada yang bangun-bangun pergi tandas dulu, buang air kecil. Betul tak? Setiap orang berbeza. Tetapi ada satu alasan, kata ulama, ada alasan yang terbaik mengapa Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita semua lagi pada hari ini. Maksudnya hari ini kita bangun bukan dengan kudrat kita. Kita bangun bukan disebabkan kekuatan kita.
kita bangun bukan sebab dengan kehendak kita semata-mata, tapi kita bangun atas ada satu alasan yang kata ulama, seolah-olah ada malaikat yang berbisik di telinga-telinga kita pada hari ini, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dua tu ya. Siapa yang akan sedar? Manusia yang beriman, manusia yang ada ilmu, dia akan sedar. Tapi siapa yang tak sedar? Manusia yang tenggelam dengan kehidupan dan keindahan dunia, dia tak akan sedar. Tapi setiap orang, itu alasan kenapa Allah gerakkan kita hari ini. Kerana kata ulama, kerana dosa kita yang terlalu banyak dan Allah masih ingin kita bertaubat kepada Dia. Maksudnya Allah gerak. Haziq, bangun. Contoh, dosa banyak lagi ni, bangunlah, carilah keredaan aku. Bangunlah, minta ampun kepada aku. Bangunlah, pergilah buat amal kebaikan agar aku menggugurkan dosa-dosa kamu. Maka itulah hari ini sebab apa utamanya kita masih bangun dan boleh celek mata, disebabkan Allah nak menggugurkan dosa-dosa kita yang masih lagi banyak kepada Allah. Dan alhamdulillah, kita semua hari ini bermula dengan hari yang baik dan bermula dengan perkara yang baik, iaitu kita membuka kitab penawar bagi hati untuk kita sama-sama menggugurkan dosa kita, mendapatkan pahala daripada Allah dan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sekarang kita buka kepada bab. Kamu tengok muka surat 62. Kita buka surat 62. Kita baca serba sedikit sebab saya nak masuk laju sikit kan. Hari tu kita sentuh sikit, hari ni kita nak masuk bagi habis insya-Allah. Seperti yang Ustaz sebut, kita telah melepasi satu bab, satu fasa yang menceritakan tentang anggota-anggota yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita. Maksudnya hari ini kita mula dengan kita punya kitab, kita dah kenal anggota-anggota yang Allah dah kurniakan kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kata apa? Dan kamu tengok pada diri kamu. Afala tubsirun, apakah kamu tak tengok? Allah suruh kita nilai diri kita supaya kita mengenal Tuhan kita. Sebab itu ulama mulakan kitab penawar bagi hati dengan tengok anggota-anggota tubuh badan yang Allah bagi perut, Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi tangan kaki, Allah bagi kemaluan, Allah bagi semua anggota-anggota yang ada, kerana Allah nak menyuruh kepada kita tengok apa yang aku bagi. Maka bab yang kedua hari ini kita masuk fasal yang kedua, yang kita sebut perkara ataupun penyakit yang berbahaya yang kita kena buang. Ulama telah susun ada 10. Ingat tak? Ingatlah buku dah depan. Cuba tutup buku, terus hilang. Betul tak? Kita kena jadi satu. Ulama sebut apa? Al-ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Apa dah? Terjemah. Al-ilmu, ilmu fi di sudur, dada, laisa fi sutur, kertas ataupun buku. Sutur, kertas, helaian-helaian kertas. Ilmu ni kena di dada, bukan hanya di kertas. Kalau cakap mengadap di kertas, hilang kertas, habis lupa. Baik, kita masuk kepada bab yang pertama. Di dalam 10 penyakit yang berbahaya, kata ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyusun 10 yang utama, tetapi meletakkan nombor 1 yang paling bahaya. Bukan yang paling bahaya, nombor 1 yang menjadi punca kepada penyakit hati, munculnya penyakit-penyakit hati yang lain. Itulah kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, syarhut ta'ami.
Syarhut ta'am. Apa dia? Sangat suka makan. Hari itu Ustaz dah jelas kenapa ada kaitan dengan kita sangat suka makan ni. Apa kaitan dia dengan penyakit hati? Dah Ustaz cerita dah. Jadi cuba kita tengok kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan berlapar. Maksudnya kalau kita menjadi manusia yang berlapar, suka berlapar. Bukan senang ni nak jadi orang yang suka berlapar ni. Rasa rata-rata manusia hari ni jarang yang suka berlapar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabba ila Allah minal ju'i wal 'atash." Ma min amalin, kata Rasulullah, ma tidak, min amalin daripada amalan, tidak ada amalan, ahabba ilallahi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal ju'i wal 'atash, iaitu selain daripada lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Apabila seseorang hamba itu berlapar, apabila seseorang hamba itu dalam keadaan dahaga, Allah sedang menyukainya. Kalau kita fikir ni macam tak logik. Apa yang menyebabkan Allah menyukai hamba-hamba yang lapar? Sekejap lagi Ustaz masuk dan Ustaz cerita. Kita baca dulu hadis. Kamu dengar dulu. Mungkin sebelum ni kita tak nak mengaji. Betul tak? Ada tak kamu mengaji dalam bikin Islam cerita pasal lapar ni? Tak ada. Kalau kamu mengaji dalam pendidikan Islam, tak ada cerita pasal lapar ni. Kalau buku teks tak ada. Tapi dalam kitab ni ada cerita detail. Tengok hadis yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, Sayyidul a'malil ju', penghulu segala amalan itu adalah lapar. Dalam hadis yang lain dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'ami hiyal ibadatu. Al-fikru, berfikir, nisful ibadah, adalah sebahagian daripada ibadah. Ustaz, berfikir pun ibadah? Ya. Berfikir apa? Bukan fikir pasal gewe. Fikir pasal gewe tak ibadah. Tu haram. Astaghfirullah. Apa ni live sebut macam tu. Fikir pasal gewe bukan ibadah, tu haram. Alah, duk fikir, dia bukan fikir saja. Fikir duk terbayang-bayang, duk ternampak wajah indah sang puteri, padahal gigi pun rongok, duk teringat mandi pun alah kata kat orang ni dia sedap dia tak? Yang kata kat orang. Tapi nak cerita apa? Fikir ni ibadah. Fikir apa? Memikirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tafakkaru an dzatillah, tafakkaru fi khalqillah. Nabi sendiri kata suruh berfikirlah kalian kepada ciptaan Allah. Ustaz, gewe pun ciptaan Allah. Dia. Awek pun ciptaan Allah. Memang. Maksudnya fikir ciptaan Allah ni apa? Memikir ciptaan Allah. Adakah ciptaan Allah itu dapat memberikan kita ini rasa kasih kepada Allah? Tu dia. Duduk diam-diam. Sebab tu orang berdiam ni ulama kata bagus. Orang yang bercakap banyak, dia tak melihat tentang keindahan Allah. Dia duduk cakap macam kita lah, duduk bawa kereta, duduk menyembang tak habis-habis, terlepas simpang dia. Lepas tu duduk marah map. Apa map jari jalan silap, padahal hang duduk sembang tak habis-habis. Kan? Jadi bila kita tengok, duduk diam, tengok sekeliling ciptaan Allah, tengok pokok-pokok yang Allah Subhanahu wa taala bagi hidup, kita tengok awan-awan yang indah cantik di atas langit, kita tengok bukit bukau yang ada, itu baru healing. Kan? Tengok perkara-perkara ciptaan-ciptaan Allah, maka hadirlah satu perasaan Allah.
hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikir itu, kata ulama, al-ibadah. Tetapi di sini disebut apa? Nisful ibadah, adalah sebahagian besar daripada ibadat. Sebab apa? Tidak ada sesuatu ilmu yang dapat masuk ke dalam hati melainkan daripada berfikir. Bolehkah kamu belajar satu ilmu tanpa fikir masuk dalam hati dah? Ada? Nak belajar matematik pun kena fikir je tak? 1 tolak 2 berapa? Air pula boleh kan? 1 tolak 2 berapa? Dari satu. Masuk kena fikir tu. Kan? Kalau duk pakai jari tak dapat Kalau dia ada 6 jari lain kan, cerita dia. Macam mana kalau dia ada 6 jari? Ada orang ada 6 jari kan? 1 tolak 2, macam mana dikira? Negatif 1 lah kan? Jadi bayangkan, kata ulama tu, fikir adalah sebahagian daripada ibadah. Wa qillatut ta'am, dan sedikit makan adalah satu ibadah. Sikit makan juga dikira sebagai ibadah. Baik, kita tengok hadis yang lain. Muka surat 63. Afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Kata Nabi SAW, yang lebih afdal, yang lebih baik daripada kamu pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang lebih lama kamu lapar. Maksudnya orang yang paling lama berlapar dan berfikir, dan yang paling dibenci antara kamu di sisi Allah ialah orang yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. 3 tu semua fire, betul tak? Kira peluru tu tembak saja. Banyak makan, dia duk tengok kawan sebelah, dia tengok diri dia, aku macam makan banyak ai. Banyak tidur, tahu-tahu siapa dia duk selena tidur selalu. Nabi sebut, bukan ustaz sebut. Kalau ustaz sebut tak apa. Walau ustaz je pun sebut. Ni Nabi sebut lah. Nabi sebut. Fikir oleh Allah tu. Kita nak jadi manusia yang Allah Subhanahu wa taala suka ataupun nak jadi yang Allah benci. Baik. Satu lagi, sebelum saya nak bawa satu kisah pada kamu, kita satu lagi, kita baca juga hadis. Sebab membaca hadis ini merupakan salah satu perkara yang dituntut dan merupakan ibadah. Kata lagi Nabi SAW, ada satu hadis lagi, mala abnu Adam wi'aan syarran min batnihi hasba ibn Adam luqaimatun yukmina sulbahu. Kata Nabi SAW, tidak ada satu tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam, iaitu manusia, daripada mengisi perutnya. Adalah cukup untuk anak Adam itu dengan beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya. Faham ke tidak? Faham tak adik? Apa kena mengena tulang belakang dengan makan? Dia macam ni. Bila sebut tentang makan, kamu perasan tak kalau kita ni lapar, puasa, kalau kamu puasa, kamu lapar, kamu punya perut akan mengecil. Kan perut kita, dia akan mengecil. Bila mengecil, ketika itu kita akan rasa sakit lah. Rasa kecil, perut kita kecil, kita akan sakit. Bila kita sakit perut, apa yang kita akan buat? Jangan makan lagi. Tak, bila kita sakit perut tu, apa yang kita rasa? Kita akan rasa macam mana? Kita akan, badan kita macam mana? Kita akan membongkok. Betul tak? Sebab tu orang sakit perut dia duduk macam ni. Ada orang sakit perut duduk macam ni? Tak ada. Dia sakit perut dia akan membongkok. Pegang perut sakit. Tu sakit perut lah tu. Kemudian kata ulama, yang afdal dia
makan ni cukup sekadar kamu makan satu suap, okey. Perut masuk sikit lah. Makan kali kedua 2 suap, okey dah. Kali ketiga 3 suap, okey dah. Bila dah tulang belakang daripada bokok dah straight elok, cukup mandi. Kita tak. Kita selagi dia tak bengkok ke belakang balik, selagi gitu kita tak mandi. Dia bukan serik kita mau bengkok ke belakang saja. Pasal itu makan-makan tersandar. Makan-makan tersandar. Maka itu perangai kita. Tu Nabi sebut. Yang paling betul adalah orang yang makan sekadar bagi tulang belakang dia elok balik, cukup. Boleh buat? Kita tengok boleh ke tak boleh. Bila sebut tentang berlapar ni, apa kaitan dia dengan kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah? Apa kaitan dia, Ustaz? Kami tak faham, Ustaz. Apa kaitan orang yang berlapar dia dikaitkan dengan Allah cinta kepada dia? Ustaz bawa satu bukti. Siapakah orang yang dikasihi Allah? Para rasul dan anbiya. Betul? Lagi? Para alim ulama dan juga aulia. Dan kamu kenal, Ustaz dah pernah cerita sebelum ni, tapi Ustaz nak bawa juga cerita ini. Salah seorang aulia illahi ta'ala, bahkan digelar oleh para alim ulama sehingga kini mengenali beliau, digelar kepadanya Sultanul Aulia. Sultan ni apa? Kepala, ketua, raja bagi sekalian wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas muka bumi. Siapa dia? Syekh Abdul Qadir? Bukan, apa tahu sebut je. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ustaz nak cerita, kamu tahu tak macam mana dia boleh jadi wali? Adakah dia lahir-lahir terus dia jadi wali? Tak. Dia bukan lahir-lahir terus baca kitab, kan? Dia bukan lahir-lahir terus dia ada karamah boleh terbang atas udara, tak ada. Dia bukan lahir-lahir terus boleh jumpa Nabi Khidir, boleh tak. Itu antara kehebatannya yang Ustaz pernah cerita. Dia bukan lahir-lahir terus ayam mati dia boleh perhidup balik. Itu cerita betul. Bukan waktu dia lahir. Waktu bila? Sebab tu kena kaji. Kita ni duk kaji pasal artis je banyak. Fazura bercerai dengan Fatah Amin. Tu dia nombor 1 lah. Betul tak? Lepas tu duk kaji pula pasal orang-orang lain, influencer. Donat berayak memohon maaf. Tu dah. Betul tak? Tu kita duk kaji betul. Kita duk tengok parti satu-satu. Dia ni orang Kedah. Dia ni. Pasal ulama. Ulama kita tutup buku awal ya. Pasal tu kena gaji, ulama pun kena gaji, donat berayak pun gaji juga. Perlu beli donat dia apa? Baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tahu keseluruhan hidup dia. Ustaz ringkaskan. Umur dia 8 tahun. 8 tahun darjah 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani umur dia 8 tahun. Darjah 2 dia dah berpisah dengan mak dia. Maksudnya apa? Mak dia kata, wahai Abdul Qadir, pilah mengaji. Dia pergi jauh daripada tempat dia pergi jauh, pergi mengaji ke Baghdad, Iraq. Umur dia 8 tahun, berpisah dengan mak dia selama-lamanya, tak jumpa mak dia sampailah bila-bila. Padahal mak dia hidup tapi tak berjumpa lah. Tapi nak jadi cerita, ketika mana perjalanan dia menuntut ilmu, dia pergi ke Baghdad, Iraq, ketika itu adalah orang bawa, orang kata dia ikut gerombolan, orang kata kumpulan lah. Orang Arab dulu ni mereka ada kumpulan, mereka pergi merantau, ada yang pergi bekerja, ada yang pergi mengaji, ikut satu bas, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia tak naik bas lah, kata naik unta-unta apa semua. Syekh Abdul Qadir Jalani ni ketika mana dia duduk dalam kehidupan dia berseorangan menuntut ilmu, ketika mana waktu itu di Baghdad, Iraq, naik harga petrol, naik. Dulu janji turun, tiba-tiba naik.
Bila naik petrol, makanan naik harga, minuman naik harga, pakaian naik harga, semua naik harga. Makanan pun naik harga. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia belajar, bukan bekerja, belajar. Duit bekalan yang diberikan oleh mak dia ketika mana dia perjalanan pi tu habis. Maka ulama cerita Syekh Abdul Qadir Jailani ni setiap hari disebabkan tak ada makanan, dia pun pi berjalan di tepi-tepi sungai, dia makan sisa-sisa buahan, sisa-sisa sayuran. Orang Arab dulu mereka ada sayur macam mana tah? Mereka buang sisa-sisa sayur tu di tepi-tepi sungai. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani setiap hari yang tu lah dia buat. Dia akan pi kutip sisa sayuran, makan. Makan untuk apa? Makan untuk hidup. Kita hidup untuk makan. Hidup je makan, hidup je makan. Ya? Buka mata je makan, stres je makan, nak marah orang makan. Ya? Lepas tu duk fikir, Ustaz kenapa saya gemuk Ustaz? Jangan bersoal lah kan, kenapa saya gemuk. Syekh Abdul Qadir Jailani pergi makan ni. Ni makan sisa-sisa. Nak jadi cerita, satu hari tu memang Baghdad dah teruk, Iraq punya teruk, sehingga kan orang-orang makin ramai yang miskin. Dan makin ramai, dia nak pi satu hari tu, dia nak pi ke tepi sungai, dia tengok ada ramai kumpulan-kumpulan orang miskin buat benda yang dia buat, pi kutip makanan. Tapi kalau kita lah kan, makanan, kalau kata ada makanan dekat bawah tu, kata makanan sedap-sedap, kalau ikan kita tak layan dia. Allah Ustaz, ikan goreng tak mau Ustaz, tak lalu. Ustaz telur pun berminyak. Kita nak komplain sedia betul tak? Kita kena tengok sebab tu nak komplain tu, komplain nombor satu ada pun jugalah. Tapi niat cerita dia tengok dulu orang terdahulu macam mana. Bayangkan kalau itu nasib baik kalau pakcik kantin masak telur ketul yang berkongsi ni bawah, hati-hati orang boleh kongsi. Contohlah tengah-tengah lapang Ustaz letak telur sebiji, telur habis sebiji ni boleh makan. Agak-agak apa orang buat? Sanggup bertolak-tolak lah kan. Tumbuk kau ni kita fight lagi siapa yang dapat dia seorang makan dia. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia lapar, dia tengok orang-orang miskin pergi makan, dia tunggu, dia duduk tunggu. Dia kata apa? Tak apalah, biar orang-orang miskin yang lain makan dulu, aku tak makan tau. Sampai tahap tu dia ada kaitan ni, cerita ada kaitan. Sehingga kan ulama cerita proses kehidupan dia tu berlarutan sehinggalah lebih kurang sampai umur dia 25 tahun. Lama, bertahun-tahun. Sampai satu tahap dah tak ada sangat makanan. Di tepi tu semua orang dah makan habis. Sampai satu ketika dia kelaparan yang sehingga boleh membawa kepada kematian. Lapar sampai nak mati dah ni. Dia pun berjalan, dia sampai di satu masjid, dia baring di masjid tu, dia tak larat dah. Dia baring. Sehingga kan mata dia ni kira hai lah, duduk tengok nak mati dah, tak larat dah. Betul teruk nak mati. Ketika itu ada datang seorang lelaki duduk tepi dia. Orang luar mai duduk tepi dia. Ketika itu bawa ada satu roti dengan daging-daging macam daging panggang macam mana, ada makanan depa lah. Bawa makanan. Syekh Abdul Qadir Jailani ni terbaring sambil tengok ni, kawan tu tengok kawan tu duduk makan. Kawan tu makan sebelah dia baik punya kan. Duduk makan. Kawan tu pun lapar juga, biasalah waktu tu susah. Kawan tu pun makan. Yang Syekh Abdul Qadir Jailani ni tengok ni sambil mulut tu buka. No. Padahal kawan tu makan, dia duduk. Tu. Betul ni cerita, ulama cerita, dia mulut dia terbuka sekali nak makan. Punya nak kata lapar, dia tak macam kita lah duk layan video Khairul Amin, tertelan ayat liau. Kan tengok dia goreng ni goreng, telan ayat liau, dia buka mulut kita pun kan. Tak percaya apa tak rakam. Tengok kan. Macam tu Syekh Abdul Qadir Jailani duk buka mulut sehingga kan terperasan laki tadi terperasan tengok Syekh Abdul Qadir Jailani teruk sangat. Dia kata, oi kesian lah. Bahasa kita kesian tengok ni. Lepas tu dia pun suar makanan yang ada tu, ada sikit je, dia pun suar bagi Syekh Abdul Qadir ni pun makan. Bila makan segak balik lah, betul tak? Segak balik.
Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani segar, ketika itu bersembang dengan lelaki tu cerita. Lelaki ni dia cerita kat Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ni pun susah. Aku ni sekarang ni duk main sini sebab aku tengah cari seorang lelaki, tak jumpa-jumpa. Aku tanya orang ni, tak kenal. Aku tanya orang ni, tak kenal. Aku cari orang ni, tak kenal. Syekh Abdul Qadir Jailani pun pelik. Cari siapa? Aku cari nama dia Abdul Qadir daripada Jailan. Syekh Abdul Qadir Jailani terkejut. Kenapa hang cari dia? Dia kata apa? Dia kata, aku cari Abdul Qadir itu kerana perjalanan aku datang daripada Jailan, kampung hang. Dia kata kampung yang sama dengan kamu lah. Syekh Abdul Qadir pun mengakulah itu akulah dia, Syekh Abdul Qadir. Dia pun terkejut. Dia kata, oh alhamdulillah, nasib baik aku jumpa juga. Kemudian lelaki itu dia minta maaf kepada Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kata, kenapa kamu minta maaf? Dia cerita. Dia kata, aku datang daripada kampung kamu. Ketika mana aku nak datang ke Baghdad, aku berjumpa dengan mak kamu. Mak kamu telah membekalkan aku 8 dinar. Dia suruh aku pergi bagi kat Abdul Qadir Jailani. Bayangkan. Kemudian dia pun main sampai Iraq, duduk berapa lama cari Abdul Qadir Jailani, tak jumpa. Dia pun terpakai duit itu, dia pergi beli makanan, lapaknya pasal. Maka tu dia makan, makanan tu rupanya makanan yang dimakan oleh lelaki tadi itu adalah hasil duit daripada mak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu makanan yang dimakan ketika itu yang menghidupkan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah makanan daripada hasil duit mak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah daripada itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang melalui proses berlapak punya lama, lalu menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kelaparan yang dihadapi, kesusahan yang ditimpa. Dia pun mengaji, lalu jadilah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan berlapak. Tu kalau kita fikir tak logik awal, dengan berlapak. Itu kebesaran, kehebatan. Bagi orang yang berlapak, Allah akan angkat darjat dia. Ada satu perkara kamu kena ingat. Berlapak ini bukan semua orang, bukan kita. Kita ni tak pernah lalui. Yang melalui benda ini adalah para alim ulama kita. Yang melalui proses berlapak ini adalah orang, para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang melalui proses berlapak ini adalah para nabi. Saya nak tanya kamu tahu tak macam mana Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia? Kenapa dia meninggal dunia? Buka kitab Al-Bushra karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar di Mekah, dah meninggal dunia. Guru kepada ulama-ulama tanah Melayu kita, banyak mengaji dengan Sayyid Muhammad dan bapaknya Sayyid Alawi Al-Maliki. Dia cerita tentang Sayyidatuna Khadijah. Kenapa Rasulullah SAW sayang sangat dekat Khadijah, sehingga kan ada isteri-isteri Rasulullah bila ditanya, ya Rasulullah, siapa yang kau sayang? Aku sayang Khadijah. Sedangkan Khadijah telah meninggal berapa lama, hidup dengan isteri-isteri yang lain. Rasulullah sayang Khadijah. Cerita dia, ulama cerita bila Khadijah, Sayyidatuna Khadijah hidup dia mati kerana apa? Ulama sebut dia mati kerana berlapar, sehingga kan tak makan beberapa hari, sampaikan dia jatuh sakit kerana terlampau lapar. Persoalan dia, Sayyidatuna Khadijah ni orang miskin ke orang kaya? Patutnya orang kaya ni makan sedap ke makan biasa? Ustaz, kenapa orang kaya boleh lapar ni? Pelik. Kerana duit yang Sayyidatuna Khadijah ada, semua duit dia tolak pergi Islam. Waktu orang kepung Islam, tahan Islam, tak boleh pulau, jangan makan. Orang Islam tak boleh makan, orang Islam tak boleh beli-beli, maka duit yang digunakan itulah dia buat untuk keselamatan orang Islam. Dia habis. Sayyidatuna Khadijah ni meninggal sebabkan kelaparan yang teramat, jatuh sakit lalu meninggal. Itu martabat isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada riwayat oleh ulama cerita, Sayyidatuna Khadijah sebelum dia meninggal sekalipun dia pernah pesan dekat Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni tak mampu tolong banyak mana untuk Islam.
Sedangkan dia dah tolong banyak, bukan tak mampu tolong, dah tolong banyak. Sehingga kan dia pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata Islam tidak mampu untuk dibangunkan, kalau Islam ni memerlukan bantuan, memerlukan sumbangan, memerlukan duit, ambillah tulang belulang aku jika ada harga. Kalau tulang aku tu ada harga, ambil tulang aku, jual, guna untuk Islam. Pengorbanan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sanggup berlapar kerana Islam. Sebab tu mulia di sisi Allah. Sebab itu Nabi SAW sebut, dalam syurga, kalau kamu perempuan masuk syurga, kamu akan diketuai oleh 4 orang. Kalau masuk syurga, 4 orang. 4 orang ini diiktiraf oleh Nabi sebagai wanita yang paling hebat dan wanita yang menjadi ketua syurga kalangan wanita. 4 orang. Yang pertamanya Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Saya tak mau cerita, tapi saya beritahu je. Yang kedua Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Bantu saya kata jadi Asiyah ni hebat. Sebab apa? Sebab apa dia duduk? Okey, Ustaz tanya dulu. Kenapa Asiyah ni dapat nombor 2 dalam ranking antara yang di atas? Sebab apa? Dia ibadat lama ke? Dia berzikir beribu-ribu tahun ke? Dia buat apa? Dia taat pada suami dia. Boleh tak dia minta cerai? Boleh? Oh, tak boleh pula. Kalau kita dapat suami yang ni, kita boleh ada hak untuk kita keluar. Tetapi dia bersabar. Laki dia Fir'aun. Kita, laki kita ni kan, baru pergi mancing 2 jam pun dah, oi, laki aku ni memang celaka kan, maki tu sedia. Itulah laki kan. Dia punya laki pemain futsal, balik futsal, makan kasut tu, suruh makan kasut. Ada Ustaz tengok macam-macam lah. Ambil kasut dia, kopok kasut dia, lempak kasut laki dia kan, punya marah. Tu laki tu tak okey lagi, elok lagi, sepak dia ada pun. Tu bayangkan, Fir'aun bukan sekadar sepak tu apa, macam-macam dia buat, sehingga kan Asiyah sendiri mati dalam keadaan syahid kerana apa? Kerana Fir'aun. Pasal tu ranking dia dalam tu, kesusahan tu. Syurga yang hebat untuk orang yang hebat, ujian. Yang ketiga adalah Sayyidatuna Khadijah. Sebab apa? Pengorbanan Sayyidatuna Khadijah untuk Islam. Dan yang keempat, yang ni ada riwayat kata 3, ada kata 4. Yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anak Nabi. Jadi 4 orang ni, Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijah meninggal sebab apa? Kelaparan. Mati disebabkan kelaparan. Dah orang kata lapar sangat, meninggal dunia. Itulah kehebatan orang-orang dulu, sanggup berkorban untuk Islam, sanggup lapar. Cuba kita tengok, Ustaz nak hurai sikit berkaitan dengan, kalau yang tu kita sebut pasal Sayyidatuna Khadijah. Kamu tengok sendiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semua orang kenal. Dia adalah raja ketika itu, manusia yang dikatakan sebagai ketua orang Islam ketika itu. Sehingga kan kita tahu Sayyidina Umar bin Al-Khattab jumpa Rasulullah ketika mana tengok Rasulullah berbaring di dalam bilik dia. Ada riwayat kata di dalam masjid. Rasulullah berbaring di atas pelepah tamar, sehingga kan dia bangun daripada tidur berbekas belakang disebabkan tajamnya pelepah tamar. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau ni raja, engkau ni pemimpin kepada umat Islam, pemimpin kepada dunia Islam ini. Engkau itu Habibullah, kekasih Allah, engkau itu martabat yang paling tinggi. Tetapi kenapa engkau tidur beralaskan pelepah tamar sehingga membekas di tubuh badan kau, ya Muhammad? Kenapa engkau tak tidur seperti mana raja-raja Parsi yang tidur di atas katil yang empuk, tidur di atas uang emas, tidur atas duit, punya kaya sampai tidur atas duit? Kamu boleh? Duit tidur atas kamu. Pasal apa? Tak ada duit punya pasal.
Letak 5 rupang atas kepala, ya Allah bila nak dapat duit. Tidur sampai letak 5 rupang atas kepala. Tak ada duit punya pasal. Fikir pasal duit. Rasulullah SAW bila ditanya begitu, Rasulullah kata dekat Umar, wahai Umar, tak maukah kita ni, Allah dah bagi kepada kita ni satu deal. Deal lah, kita kata deal. Tak maukah wahai Umar, Tuhan memberikan keseluruhan dunia yang ada ini kepada orang kafir, dan Allah memberi kepada kita keseluruhan akhirat kepada kita orang Islam. Maka Umar mendengar Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, benar, aku redha, lebih sanggup aku menerima keseluruhan akhirat daripada menerima keseluruhan dunia. Maka sebab itulah kepada hari ini, orang yang mana tidak ada dunia di dalam diri dia, dia sanggup bersusah payah dan tidak memikirkan tentang dunia, bermaksud dia sedang menjadi manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak tahu tak cerita Rasulullah SAW sendiri pernah disebut di dalam satu hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Rasulullah SAW duduk dalam keadaan kelaparan. Rasulullah lapar tak logik ke? Kita kalau pemimpin lapar ni tak logik. Pasal apa? Pemimpin hidup mana pun ada makanan. Orang pagi majlis ni ada makanan, orang pagi main majlis ni ada makanan, orang main hantar makanan, orang bagi makanan, makanan semua ada. Punya peliknya sampai Rasulullah SAW, orang bagi tak makanan ada? Bagi atau tak bagi pula, dia pemimpin. Setiap hari rumah Rasulullah ni orang hantar barang. Barang je orang hantar, sampai orang nak suruh simpan barang pun kat rumah Rasulullah. Orang Arab dulu, mereka ada barang berharga. Katalah ada kereta apa contoh kan, kereta ni mungkin benda berharganya. Katalah ada benda berharga, mereka ni punya tak percaya simpan dekat rumah sendiri, pergi rumah Rasulullah. Orang kafir Quraisy ada barang berharga, mereka dapat barang berharga. Orang kafir Quraisy ni tak simpan dekat rumah sendiri. Pasal apa? Tak percaya dekat adik-beradik, tak percaya dekat mak bapa, kat adik-beradik, anak-anak, tak percaya. Sanggup ketuk pintu rumah Rasulullah, padahal dia duk maki Rasulullah sedia. Maki sedia lah orang kafir. Tapi sanggup ketuk rumah Rasulullah. Ya Rasulullah ni aku, wahai Muhammad ni aku ada barang, tolong simpan. Pasal apa? Dia simpan pasal Rasulullah itu Al-Amin. Dia tahu Rasulullah ni jujur, Rasulullah tu amanah, tak akan pernah khianat. Maka sanggup simpan dekat rumah Rasulullah. Tu nak kata punya hebatnya Rasulullah SAW. Sampai orang kafir percaya dia, walaupun orang tu kutuk dia, tapi Rasulullah ada maki dia, tak ada. Kita hari ni member buat jahat sikit, tarik muka tu sampai sengit muka, sampai tak seluruh lah. Tarik muka tu, kalau boleh tarik, tu baru member. Kalau ustaz pun, ustaz marah sikit, tarik muka tu. Kalau muka Malaikat Malik tu, Malaikat Malik dah muka masam dah, dia lagi masam. Jadi nak cerita apa? Rasulullah SAW setiap hari orang bagi makanan, tapi Rasulullah dia tak pernah simpan makanan orang bagi untuk dia. Rasulullah tanya, untuk apa? Untuk aku. Dia bagi ke orang lain. Dia kata dia panggil khadam dia panggil siapa-siapa ni, hampi bagi tak? Dekat ni hampi cari orang susah bagi, dapat duit hampi bagi. Itu Rasulullah, pemimpin. Itu pemimpin yang sebenar. Sampai kata satu hari Rasulullah tanya dekat Aisyah, yang ni betul-betul Rasulullah lapar sangat. Rasulullah tanya dekat Aisyah, wahai Aisyah, ada apa-apa untuk kita makan? Rasulullah tanya, Aisyah, ada apa-apa untuk kita makan? Tanya isteri. Sampai tahap tu. Padahal kalau ni minta aja, tapi Rasulullah tanya ada tak apa untuk makan. Sampai terpaksa Rasulullah tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, dia pun picet dapak apa semua, tengok apa pun tak ada. Rumah pemimpin apa pun tak ada. Punya pelik tu. Dia kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada apa lah kita nak makan hari ni. Dua-dua tak ada makanan. Maka kata Rasulullah, tak apalah kalau macam tu aku puasa. Rasulullah berpuasa kerana tidak ada makanan pada ketika hari itu.
Kalau kita fikir logik, sekurang-kurangnya Aisyah boleh je pergi minta rumah sebelah. Boleh je beritahu sahabat Abu Bakar tolong cari makanan, Umar pergi cari makanan. Tapi Rasulullah SAW tahan diri, berlapar dan sanggup berpuasa pada hari itu. Itu Rasulullah. Manusia yang paling agung pun berlapar setiap hari, sehingga kan ulama pernah cerita Rasulullah pernah tidak berasa kenyang selama 3 hari. Maksudnya Rasulullah berlapar selama 3 hari lapar. Direct 3 hari lapar. Sehingga kan ada ulama cerita juga Rasulullah punya rumah pernah tidak berasap. Maksudnya apa? Tak pernah masak. Tak masak pasal tak ada benda nak masak selama 2 bulan purnama. Maksudnya berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan tak masak kat rumah. Yang Rasulullah makan apa? Setiap hari Rasulullah hanya makan, minum air gelas kosong dengan 1 biji tamar, kurma, cukup. Berbulan-bulan Rasulullah SAW berlapar. Pantaskah, layakkah, patutkah kita tengok manusia yang seagung-agung manusia itu kelaparan semata-mata untuk memberikan kesenangan kepada orang-orang lain, terutamanya kepada orang Islam di luar sana. Tapi kita hari ini langsung tidak ada perasaan kasih kepada orang lain. Kita langsung tak ada perasaan senang kepada orang lain. Kita hari ini sanggup pentingkan diri kita. Nak pandai, aku seorang pandai. Nak kenyang, aku seorang kenyang. Nak bagus, aku seorang bagus. Dia melupakan orang lain. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri, orang kata ithar, melebihkan orang lain daripada diri yang sendiri. Itu Rasulullah. Tu pun jangan kita kata oh aku ni nak ikut Rasulullah, tu tak boleh ikut lah. Ni benda ni pun tak boleh ikut, susah. Dan kamu tahu ada satu cerita juga berkaitan ketika mana Rasulullah SAW hari nak berlakunya perang Khandaq. Perang Khandaq perang apa? Korek parit. Ketika mana tengah gali-gali parit, ada satu tanah yang kerah yang tak boleh sahabat duk katok tak pecah, katok tak pecah, katok tak pecah. Tak boleh. Maka Rasulullah SAW sendiri turun. Orang tu nak kata Rasulullah ni bukan cikai-cikai, bukan orang biasa. Sahabat yang tegak-tegak ni duk taibai tanah tu tak hancur, taibai tanah tu tak hancur. Rasulullah kata tak apa, aku turun. Rasulullah turun. Rasulullah bidah sekali, korek pecah tanah yang kerah tu. Nak cerita apa? Kuatnya Rasulullah. Kuat tak? Kuat. Kalau kita fikir logik, kalau orang yang hari ni kamu buat preparation, contohlah sekejap lagi ada pertandingan, kan, pertandingan nak bergusti contoh. Pagi ni mesti kita makan protein dia tak? Makan siap, makan makanan yang elok, makan orang kata bagi kesihatan badan, makan bagi kenyang perut apa semua sedap, minum protein bagi sedap, bagi kuat badan, betul tak? Kamu bayang seorang lagi tak makan apa? Kosong. Lepas tu fight 2 orang tu. Agak-agak siapa yang boleh menang? Yang orang yang kuat makan preparation, makan elok tu lah. Pasal apa? Dia ada tenaga, kuat. Tapi Rasulullah SAW turun, pukul pecah. Dan ketika itu Rasulullah berdiri dan para sahabat melihat di perut Rasulullah diikat dengan sebiji batu. Ada batu kecil, Rasulullah ikat dekat perut. Apa tujuan Rasulullah ikat perut di situ? Kerana Rasulullah SAW menahan lapar. Punya lapaknya Rasulullah sampai terpaksa ikat dekat perut dengan sebiji batu. Sebab bila kita pakai batu tu letak dekat perut, dia tutup ruang perut. Sebab tu bila kita sakit perut, kita akan tekan perut kita, tidak? Sebab nak menutup ruang perut itu. Itu yang dilakukan oleh pemimpin ketika itu, Rasulullah SAW. Dan ada satu kisah yang lain, Rasulullah SAW pernah keluar di rumah. Kamu bayangkan Rasulullah keluar pada malam hari, bersia-sia, kerana bukannya sia-sia kerana seronok-seronok berjalan waktu malam. Bertembung dengan Abu Bakar As-Siddiq, jalan-jalan jumpa dengan Sayyidina Umar. Tengok-tengok bertembung 3 orang sahabat.
yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 kawan yang paling mulia di sisi Allah, yang persahabatan mereka tak akan dapat ditandingi oleh mana-mana makhluk atas muka bumi ini. Berjalan 3 orang mereka. Bila berjalan, bertanya. Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang menyebabkan kamu berdua berjalan di waktu malam seperti mana aku berjalan ketika ini? Kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kami lapar ya Rasulullah. Kami lapar ya Rasulullah. Mengadu lapar. Macam budak kecil mengadu lapar. Itu yang berlaku kepada para sahabat. Kami lapar ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Demi kekuasaan dan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala, wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku pada hari ini keluar waktu rumah yang sama dengan kamu kerana aku juga lebih lapar dengan kamu. Kamu tengok, 3 orang manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia dalam keadaan kelaparan. Padahal mereka ini 3 manusia yang berada di ranking dalam syurga nombor paling 1, 2, 3. Kita masuk dalam syurga, orang yang paling hebat, orang yang paling utama Rasulullah, Abu Bakar, Umar. 3 orang manusia ni berlapak seolah-olah macam tak ada nilai hidup di dunia. Sedangkan kalau mereka berdoa pada Allah untuk minta turun makanan daripada langit, saya Allah akan kabulkan. Ada mereka mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kami lapar, bagi kami makan. Tak ada. Sanggup menahan lapar. Kerana apa? Kerana memikirkan tentang umat-umat yang akhir, umat-umat mereka, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlapar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berlapar Sayyidina Umar bin Al-Khattab. 3 orang makhluk yang paling mulia ini pun berlapar. Menahan kelaparan. Kerana apa? Kerana mereka ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti nak cerita apa? Dekat kamu, nak bagi tahu dekat kamu bahawa sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandidi dia letak dalam kehidupan kita, dia letak benda yang pertama, yang paling bahaya yang kena ada dalam diri kita adalah jangan banyak makan. Jadi orang yang berlapar. Boleh? Nak cerita boleh tak boleh saya tak tahu. Betul tak? Tu yang ni pun tak lepas. Yang ni pun kita dah tak lepas. Nak mengaji benda lain lagi. Nak sembang kita hebat lagi. Tak, jangan sembang hebat. Jangan kata kita ilmu banyak, jangan kata kita pandai, jangan kata kita bagus. Kalau yang ni pun kita tak boleh buat. Okey, persoalan kita timbul. Kita Ustaz masuk sikit. Ustaz, macam mana kita nak tahu, macam mana nak kira lapar ni, betul tak? Macam mana kita nak tahu Ustaz? Saya pun lapar juga. Tapi beza kita lapar je makan, lapar makan. Tapi dia lapar juga, betul tak? Adakah itu dikira sebagai lapar? Itu persoalannya. Baik, Ustaz jawab persoalan itu. Sebelum kita habis, ada lagi lebih kurang dalam 7 minit. Ustaz skip sikit, saya nanti kita akan masuk balik sebab tak sempat. Nak tahu macam mana kata sedikit makan ni, macam mana nak beramal ni, Ustaz ajak macam mana untuk kita beramal dengan kata sedikit makan. Kalau kamu boleh buat ni, bermaksud kamu sedang menghilangkan katanya banyak makan. Ada 3 peringkat dalam sedikit makan. Ada 3 peringkat yang menunjukkan bahawasanya kita ni sikit makan. Yang pertama, peringkat yang paling tinggi. Kira kalau kamu boleh buat ni, bermaksud kamu memang orang yang betul-betul berlapar dan menjaga daripada banyak makan. Iaitu yang pertama, laparnya as-siddiqin, orang yang benar. Macam mana Ustaz lapar orang yang benar ni? Ulama sebut dia makan dengan kadar yang boleh mengelak badan daripada mudarat. Iaitu jika kurang daripada kadar tersebut boleh memudaratkan akal dan boleh menyebabkan kematian. Maksudnya apa? Dia lapar dan dia makan waktu nak mati saja. Itu paling tinggi ya. Waktu nak mati baru makan. Ni confirm tak boleh buat lah.
Boleh? Tunggu nak mati baru makan? Tak boleh lah tuan-tuan. Ni tunggu nak mati bukan cerita tunggu sakit, tunggu nak mati baru makan. Kira duk tunggu malaikat maut nampak setapak 2 tapak lagi makan. Contoh dah begitu tu lah kan. Punya nak kata takut nak mati ni makan. Hidup balik. Tu yang pertama tu paling tinggi ni kira telah. Tolak tepi lah, tolak tepi siap-siap. Tak ada siapa boleh buat. Yang kedua, yang ni mungkin tapi tak tahu lah boleh tak. Setengah cupak sehari. Ustaz, cupak ni banyak mana? Okey, Ustaz beritahu. Cupak ni dalam ukuran moden, satu cupak bersamaan dengan 650 gram. Satu cupak 650 gram. Jadi peringkat kedua ni dia makan banyak mana? Dia makan setengah cupak. Bahagi 2. 650 bahagi 2. Dapat berapa? 3, 2, 5. Okey. Nampak matematik padu tak? 325 gram sehari. Timbanglah buat nasi nanti. Bawa penimbang setiap seorang. Nak cedok nasi lepas ni, cedok 325 gram je. Jangan lebih. Sekali dengan lauk. Kalau lebih, buang tulang. Ambil isi je, tak. Tu kalau setengah hari tu. Dan inilah yang dikatakan, yang diamalkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan sebahagian para sahabat yang lain. Mereka makan segantang gandum, iaitu berapa banyak? Satu gantang bermaksud sebanyak 4 cupak. Matematik lah pula tu, jenuh kira ni. Bersamaan dengan 2.6 kilo seminggu. Sayyidina Umar makan 2.6 kilogram seminggu. Lepas ni kalau siapa yang rasa dia nak jadi macam Sayyidina Umar, dia abang balik, abang kat mak, ready seminggu 2.6 kilo je berah. Jangan bagi ni. Sekali nak kali lok-lok apa lah. Boleh buat? Apa try kira tu. Duk bayang macam nampak banyak, try kira, try timbang. Kok timbang-timbang letak ayam seketul pun dah lebih 300 gram. Tu nombor 2 paling tinggi. Dan yang ketiga, yang paling bawah, iaitu secupak setiap hari. Maksudnya kita ni kalau nak betul-betul jadi orang yang menjaga makan, yang tak banyak makan, secupak sehari. Bermaksud dia makan 650 gram sehari. Dan kata ulama, siapa yang makan lebih daripada 650 gram, maka dia berada di peringkat orang awam biasa. Orang biasa. Ustaz kalau makan lebih 650 gram pun orang awam. Siapa pun makan lebih orang awam, maksudnya orang biasa. Tak boleh jadi macam mana sifat, seperti mana sifat yang kata dia tak banyak makan ni. Tak payah duk sembang kata hebat lah, pasal makan pun tak boleh jaga. Itu. Dan yang kedua, 3 peringkat dalam dia 3 peringkat. Tadi kuantiti. Yang ni dari sudut masa. 3 peringkat dari sudut masa. Saya tak faham pada masa. Peringkat yang paling tinggi, yang paling powerful lah. Tadi kalau kuantiti, nak mati baru makan, kan? Kalau masa, dia akan berlapar selama 3 hari atau lebih baru makan. Contoh sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat baru makan. Itu nombor 1 paling tinggi, yang dilalui oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri ya.